Okay, so disebabkan dia dah moon jadi singgah sini beli asam-asam top up balik. Okay. Sian dia. Sian saya. Mabuk ya. Sekarang nak naik dah. Jadi mengeluarkan apa yang patut. Orang berdua je perempuan kat sini. So, kita makan dalam pukul 12.30. 12.30 ya. Ini menu saya. Ni menu orang kata masuk bersamamu lah. Diorang semua akan kesian dengan saya kalau saya makan. Ni sebenarnya tak ada tau. Nasi putih dengan telur masin je. Okay, ni lah geng saya malam ni. Walaupun mata semua mata nak tidur tapi nak makan juga. Okay, bye. Okay, so kita orang dah settle solat subuh. Solat Jumaat pula solat subuh dekat masjid dekat mana entah ni? Kampung Kuala Piang. Kampung Kuala Piang. So lepas ni kita nak bergerak pergi ke Jeti. Jeti ya. Jeti Tasik Kenyang. Lepas ni Kampung Kuala Ping lah. Kampung Kuala Ping. Ke Kampung Kuala Piang. Kampung Kuala Ping. Tempat dulu, subkot dulu. Terima kasih masjid kerana bagi saya tumpang. Ladies first. Oh, kejap. Maafkan saya. Golek pula saya. Jadi bang. Kita dah sampai. Masuk. Aku nak bagi dah kau nanti. Boleh tak tu nak suruh si Ahmad bawa kan? Boleh. RM10 lah. RM10 terus bawa kan? Aku takut tak stabil. Yang tu je kat sini je. Ini semua extra jam banyak. Lah. Betul lah. Tak balik di wan. Wan, betul 2 orang lah. Si Muhammad, 3. Ahmad, Alif dengan si Zira tu. Hai. Kejap. Boleh mana-mana tempat lah, tak kisah. Semua makanan yang tuan-tuan dah makan, sisa tuan-tuan makanan tu tuan-tuan boleh terus buang dalam tasik. Sama tengah hari ke malam ke, segala sisa makanan tuan-tuan terus boleh masuk dalam tasik je. Sisa saja, pinggan jangan. Pinggan, mangkuk, apa lagi, sudu, cawan yang sewaktu dengannya tu janganlah sebab kita nak guna balik. Mantap. Yogi. Okey, baiklah, sekarang kita dah bagi pembahagian bilik. Okey. Masing-masing dah ditulis nama dekat pintu bilik dia. So, aku tunjukkan view setakat ni lah sebab kita orang masih dekat tepi lagi. Wah, cantiknya. Bilik ni lapang tau guys. Nampak tak? Ni bilik paling besar. Ada set TV, karaoke semua. Tasik ni cantik sangat. Okey. Sekejap, kita nak bagi view jauh sikit lah. Okey, sekejap ya. Saya pergi gambar kat sini. Saya dah sampai Tasik Kenyang. Inilah bilik-biliknya. Okey, boleh tengok. Okey, ni bilik untuk 3 orang ataupun 4 orang lah. Okey. Ni pun sama. Selesa biliknya ni.
Ni kat tingkat atas sebenarnya. Kita ada tingkat bawah. Tadi yang kita masuk tingkat bawah. Okey. Belum bergerak lagi. Ke Abang Medi. Okey, perempuan punya bilik dekat belah sana. Dia ada 2 houseboat lah kiranya. Okey, kita nak turun pula. Mari kita turun bawah. Baik, hati-hati curam dia ni. Sangat curam. Kita nak pergi tour dekat sebelah sana pula. Jom. Baik, saya nak ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah kepada tuan-tuan berjaya sampai ke Tasik Kenyir. Okey, sekarang kita berada di Taman Herba ya. Kita nak explore Taman Herba ni, kita nak buat explorers. Okey. Kita nak minum tongkat Ali. Ini geng-geng. Ini budak-budak fit, senanglah bagi dia. Aku fat. Susah ni nak naik. Mana? Okey. Let's go, fighting. Wah, cantiknya tempat ni. Yuk. Okey, anak-anak, saya jadi macam yang tourist guide. Ui, panas. Panas. Charger jam. Siapa punya ni? Bismillah. Tongkat Ali. Charger. Ini tongkat Ali Kacip. Magic. Baik. Dia one shot, dia jangan sekejap. Kacip Fatimah dia apa rasa? Tolong. Kasih tongkat Aceh. One shot. One shot. Bismillah. Jangan. Yang tongkat Ali ni Kacip Fatimah pula. Try ya. Okey, sila. Kacip Fatimah sedap. Sedap. Dia tak pahit. Kelai. Okey, ni mahkota dewa pula. Abang tu jawab. Baik kah? Boleh one shot. Sedap. Nak apa? Dia rasa kosong lah macam teh biasa. Yang pahit tu Tongkat Ali memang pahit. air ni. Bini kau buat. Kalau tempo dia hantar. Saya ambil gambar kak. Dia dah 360. Dia masuk. Tak ada apa. Tak rasa. Tak, dia minum kecil. Korang jawab macam biasa je korang tala. Lagi satu. Yang mana Kecil. Dah macam kena todi dah aku tuang. Lebih dah jadi kena todi dah pula dia tuang. Dapat botol kan? Ini Kacip Fatimah. Lain tu dia. Kacip ni. Kacip. Dia macam aku tak tahu. Macam dia kaya. Ngon. Macam dia. Nanti aku keluarkan footage ni. Saya
tengok air muka pasal tuan-tuan masing-masing dah berpisah ke? Baik. Doa ni. Oh, perlu ni, perlu ni, perlu. Tan. Sekejap. Kita sini. Dua ke tiga. Jalan terus. Dah. Baik, kenapa Tonggak Ali? Bukan. Ni yang ni. Tonggak Ali lah. Tonggak Ali. Terima. Kalau Tonggak Ali, kalau tak baik bukan Tonggak Ali nama. Cik Fatimah aku minum. Yelah. Baik. Ada rasa. Ini yang ori lah. Air tak. Oh, free spin. Ada 3, keluarga 69. Hitam. Walid pejamkan mata. Nampak ni bomo. Ni Pejamkan mata, Bayangkan. lihatlah Walid. shit. Betul-betul. Shit. 1, 2, 3. Wah, cantiknya tadi belakangi mereka. Oh, cantiknya. Mai, aku nak ambil gambar kat situ, Mai. Sini boleh pergi ambil gambar ke? Ni pondok Smart Selangor lah. Tak pergi gambar kat sini. Cantiknya. Awesome. Nama apa bawa 8 orang? Ikat kamu hari kan. Dia bukan plastik. Pintu boleh buka. Ni perenang sebenar. Ini perenang solo. Boleh. Kita nak gerak ni. Dah dapat air. Wah, tak ada kuat. Tolong. Aku tak tahu berenang. Tak tahu berenang tapi dah buat apa sampai ke sana lah. Batu licin, hati-hati. Batu licin. Kumpulan 6. Gambar. Tak risau semua nampak. Aduh. Jangan lagi bang. Takut. Tahan bawah ni, tahan bawah ni. Baik. Siapa buat? Itu tukang British tu bernama Max Colonize. Masalah Seterusnya, di sepanjang kawasan sekitar ni adalah kawasan yang terlindung. Biasa minta tolong pada Rafiq, bukti Rafiq pergi ni. Sekarang kita berada di kita nak pergi ke Sungai Kelah, Sungai Petang untuk main ikan.
Nak sikit, nak sikit. Macam ni je? Rendamkan tangan. Takut. Dia macam menyusul lah. Dia macam menyusul. Dia Okey, satu. okey. Bunyi engine dulu. Okey. Kita jalan lah. Jalan. Jalan. Dia dah tak ada, aja 2 3 tak ada. Ada sekali dekat. Oh, kena. Kanan, babe. Kanan, babe. Kanan, babe. Dia cuma ada Kanan. Kanan lagi. Okey. Okey, good. Go. Kau main Kau dengan ikan kelang kau diam Setel dulu Waktu dah kenyang gua. Ada baju. Nasi kenyit, babe!